Salam sejahtera dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Raznan Razmi, Melaka TV. Sebanyak 15 buah unit komputer bernilai RM15,000 telah disumbangkan oleh Standard Chartered Bank dengan kerjasama dari Parlimen Tangga Batu kepada 3 buah sekolah kebangsaan yang terpilih, iaitu Sekolah Kebangsaan Malim, Sekolah Kebangsaan Sungai Udang dan juga Sekolah Kelebang Besar. Ini merupakan salah satu tanggungjawab sosial Standard Chartered dalam usaha membantu meningkatkan lagi proses pembelajaran dan pengajaran dalam bidang teknologi maklumat yang dilihat menjadi salah satu keperluan utama pada masa kini. Sementara itu, Ahli Parlimen Tangga Batu Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah memberitahu sumbangan komputer ini adalah bertujuan bagi memberikan pendedahan berkaitan teknologi moden yang ada dalam mendidik para pelajar bagi mengikuti arus kemodenan masa kini. Sebenarnya untuk 4 buah sekolah, 15 buah komputer untuk 3 buah sekolah dan kat sekolah itu untuk sekolah kebangsaan, dan satu lagi dia bagi papan putih. Papan putih di sekolah agama Jaim sebanyak 6 buah untuk sekolah, dia ikut measurementnya tu. Jadi saya rasa gembira kerana pengenalan saya dengan Datuk dalam satu majlis penyampaian anugerah inovasi kerjasama antara MOSTI dengan Standard Chartered telah membolehkan persahabatan ini berpanjangan. Pada hari ini Datuk telah datang ke Tangga Batu untuk menjelaskan program ini, menjelaskan 15 komputer dan papan putih, dan saya merasa sangat gembira kerana syarikat swasta nampaknya tidak melupakan apa yang patut mereka lakukan, dan ini sebahagian daripada budi mereka. Ini adalah membuktikan kerjasama antara kita, syarikat kerajaan dengan swasta, dapat melahirkan, kalau satu-satu company itu dapat untung, jadi mereka akan membagi sebahagian daripada keuntungan ini kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian penyerahan komputer peringkat Parlimen Tangga Batu di Sekolah Kebangsaan Malim pagi tadi. Ujarnya lagi, penyerahan komputer ini adalah untuk membantu pihak sekolah dari segi pemberian komputer bagi memartabatkan lagi pengetahuan berkaitan penggunaan teknologi yang perlu diterapkan kepada pelajar bermula dari peringkat akar umbi lagi. Turut hadir Ketua Standard Chartered Datuk Arif Siddiq serta Adun Paya Rumput Sazali Muhammad Din. Berita selanjutnya, seramai 40 penghuni rumah budak laki-laki Tun Abdul Aziz menerima peralatan sekolah yang disumbangkan pihak pengurusan hotel Pantai Puteri. Sumbangan disampaikan pengurusnya Ismail Mat di Dewan Rumah Budak Laki-laki Tun Abdul Aziz yang turut dihadiri pengetuanya Abdul Rahman Jaafar serta kaki tangannya. Berucap pada majlis itu, Ismail berkata sumbangan itu sebagai melaksanakan hasrat Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Puteri International Hotel, Profesor Madya Dr. Muhammad Helmi Azhar. Di Melaka ni, kami akan kenal pastikan berapa sekolah yang di bawah Jabatan Maim yang inilah, di bawah asnaf. Mereka-mereka yang perlu mendapat sumbangan dan orang kata inilah daripada bahagian-bahagian korporat. Jadi inilah pertama kali yang kami sampai ke rumah lelaki Tuan Aziz ni. Sebelum ni kami pernah buat yang anak-anak yatim yang lain. Kemudian nanti masa-masa depan nanti kami akan beri peluang juga kepada rumah-rumah yatim yang lain.